Okey, jadi saya nak bawa beberapa contoh. Ini contoh ya, jangan ikut pula. Contoh pertama tentang solat lah. Tentang solat kan, selalu orang buat contoh yang, okey, kalau macam tu kita solat Zuhur 5 rakaat, boleh ke? Nabi pun tak larang. Kita solat Maghrib 2 rakaat, boleh ke? Nabi pun tak larang. Lalu mereka akan jawab, itu solat, tak boleh tukar-tukar. Okey, tak apa. Saya bawa contoh solat juga, kita tukar posisi, kita tukar kedudukan membaca. Okey? Di mana saya bagi satu contoh, katakanlah seseorang itu dia nak solat, ketika berdiri dia tak baca Al-Fatihah. Dia membaca ayat Quran, mana-mana ayat surah yang dia hafal. Ketika dia duduk antara dua sujud. Ketika dia duduk antara dua sujud, ketika tu dia baca Fatihah. Okey. Fatihah mesti baca dalam solat kan? Sebab baginda juga sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada solat tanpa umul kitab. Umul kitab ni surah Al-Fatihah lah. Okey, lalu dia baca Fatihah. Cuma dia baca ketika duduk antara dua sujud. Boleh ke tak boleh? Kenapa nak kata, kalau nak kata tak boleh, kenapa? Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak melarang. Okey, sebab mereka ni suka nak buat benda bid'ah, lalu mereka kata Nabi tak larang pun. Okey, sekarang ni ada pula orang yang hendak solat, dia nak baca Fatihah, dia tahu Fatihah ni rukun solat, memang kena baca, cuma dia tak baca ketika berdiri, alright? Dia baca ketika duduk antara dua sujud. Ketika diri itu dia baca doa iftitah, dia baca mana-mana surah daripada Al-Quran yang dia hafal. Al-Fatihah dia tak baca, dia baca ketika duduk antara dua sujud. Boleh ke tak boleh? Kalau nak kata tak boleh, kenapa? Rasulullah SAW tak pernah melarang. Al-Quran pun tak pernah melarang kalau ikut teori ataupun konsep dia tu kan.